Ada 4 tanda anda sudah kena masalah angin. Nombor 1, anda kerap mengantuk. Masa bawa kereta mengantuk. Masa tengah buat kerja menghadap PC, menghadap laptop mengantuk. Masa tengah meeting mengantuk. Mengantuk je memanjang. Nombor 2, anda kerap lenguh badan. Lenguh tengkuk, sekejap lenguh bahu, sekejap lenguh peha, sekejap lenguh pinggang. Nombor 3, kerap kena sesak nafas. Bila tarik nafas, macam tak lepas. Bila tarik nafas kuat sikit, rasa sakit sampai belakang. Dada pun rasa ketat. Nombor 4 adalah anxiety, iaitu anda tiba-tiba rasa dada berdegup laju. Kalau anda tengah drive, anda memang kena stop sebab bahaya. Anda nak buat kerja pun tak boleh. Yang paling sesuai waktu tu adalah tidur je. Siapa yang ada masalah macam yang saya sebutkan tadi, boleh tak anda komen dekat bawah? Saya nak tahu sebenarnya ramai ke orang yang ada masalah angin ni. Saya nak bagi 3 tip untuk anda pulihkan balik masalah angin. Nombor 1, banyakkanlah berjalan kaki. Satu hari cuba peruntukkan 20 minit. Kalau dah biasa, naikkan kepada 30 minit. Yang kedua, elakkan makanan yang berasaskan tepung gandum, roti, kuih muih, apa saja yang menggunakan tepung gandum. Yang ketiga, anda boleh gunakan hala lempoyang RG. Dia dapat tolak angin dalam badan, sebab bila angin terkumpul dalam badan, dia akan jadi umpama racun yang merosakkan tubuh anda daripada dalam. Selain daripada tu, hala lempoyang RG dapat pulihkan balik usus yang bermasalah. Sebab punca angin tu adalah usus. Bila usus dapat dipulihkan, barulah masalah anda dapat diselesaikan daripada akar umbi, insya-Allah. Saya dah dapat banyak sangat respon yang baik daripada pesakit yang gunakan hala lempoyang RG. Kalau anda tak percaya, anda klik link di bawah, anda tengok. Banyak sangat testimoni kita dah dapat. Siapa yang nak dapatkan dengan harga murah, anda boleh dapatkan set combo. Klik link di bawah untuk info lanjut.